akan ada satu jemaah dipanggil ghuraba, kan, yang terasing. Sebab apa dia terasing, tuan-tuan? Sebab dia bawa agama, dan agama tu terasing. Agama tu apa dia? Rukun Islam. Dia ada rukun dia, agama tu ada rukun dia. Semua benda ada rukun dia, tuan-tuan. Takkan tiba-tiba Islam tak ada rukun kita, ataupun rukun ada kita buat tak tahu je, kita tak ambil kira pun rukun tu. Tak boleh lah. Kereta pun ada rukun. Asas rukun kereta apa dia? Mesti rumah apa dia? Mesti ada pintu, mesti ada dinding, mesti ada atap. Itu paling kurang. Jadi agama ni ada rukun dia. Rukun tu dia ada falsafah dia. Macam tadi, menahan diri. Menahan diri dia apa? Daripada segala perkara yang melukai Allah SWT. Termasuk menahan diri daripada riba, melanggar riba, melanggar sistem-sistem Yahud Nasara. Nampak tuan? Jadi bila ada satu golongan ini dipanggil ghuraba, sebenarnya dialah Jamaatul Muslimin. Sebab apa? Jamaah Muslimin, jemaah orang Islam. Orang Islam tu ialah orang yang mestilah dibawa prinsip Islam tu. Rukun iman, rukun Islam, dibawa rukun yang 5 tu. So Jamaatul Muslimin tu dan dengan ghuraba tu adalah sama.